Kenapa para aktivis pilih untuk berarak ke Gaza? Jawapannya sebab semua jalan lain telah ditutup. Kami sudah demonstrasi dan protes secara aman di kebanyakan ibu kota negara. Kami sudah saman penjenayah perang melalui ICJ dan juga ICJ. Kami sudah hantar bantuan melalui jalan darat, laut dan udara. Semuanya disekat, dipintas dan diserang. Jadi, apa lagi pilihan yang kita ada? Kami berjalan. Kami berarak merentas sempadan kerana jika kita terus diam, Israel akan terus membunuh sampai tiada siapa lagi yang tinggal di Gaza. Ini bukan soal berjaya masuk ke Gaza atau tidak. Ini soal menggoncang kesedaran dunia akan tanggungjawab dan amanah yang akan dipersoalkan di akhirat nanti. Alhamdulillah, setakat ini maklumat yang kita dapat dah lebih 54 buah negara yang terlibat dan hampir 10,000 orang yang telah turun untuk berarak bersama. Jadi, anda tunggu apa lagi? Takkan nak tunggu semua mati baru bertindak? Jika tak mampu ke sana, teruskan berdoa, menyumbang, sebarkan isu ini dan tingkatkan semangat kita dan kesedaran kita untuk terus berjuang bersama dengan mereka. Global March to Gaza bukan berita picisan, ini seruan dunia. Jangan diam, jangan scroll, sebarkan sekarang. Gaza perlukan kita semua. Follow saya untuk ikuti perkembangan yang terkini, insya-Allah.